Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi korang dalam channel aku, Syam Rock Kapak. Okey, untuk kali ni edisi motor kuning aku, wiring dia adalah dia punya wire tak bersentuh. Dia punya bila on lampu, bila on switch apa semua dia tak menyala lah. Jadi aku nak troubleshoot ini, aku tunjukkan korang apa yang aku buat. Okey? Okey guys, jom. Macam korang tengok ni motor kuning aku. Okey, wiring apa semua aku dah cabut. Okey. Ini dia. Okey, cerita dia macam ni geng. Untuk aku punya motor ni, aku on switch, lampu tak menyala. Lepas tu, apa yang aku check, pertama, tengok konektor lah. Konektor daripada bateri. Tengok wire merah dia ni. Sambung. Aku try cocok dia punya test pen. Check menyala. Okey, daripada sini, wire merah dari sini, terus masuk ke konektor 3 wire. Merah, coklat dan apa lagi satu? Hitam. Okey, merah, coklat, hitam. Okey, merah, coklat, hitam ni aku check kat sini tak ada api. So aku suspect daripada wire ke sini nak ke sini, wire merah dia, wire live ada berlaku wire putus lah kat sini. Okey. So aku cabut semua wiring ni, aku letak kat sini. Okey. Aku godek wiring ni. Aku buka apa semua. Okey, macam aku cakap tadi, konektor daripada sini. Okey, aku check belakang ni pakai test pen. Ada api. Sampai sini wire dia nak ke konektor sini. Ni konektor dia. Okey, kat konektor ni tak ada api, wire merah dia, wire live ni. Lepas tu aku check kat sini, wire dia dah putus geng. Dekat sini sebenarnya ada clamp. Okey, clamp ni clamp 3 kaki lah. Sepatutnya wire merah ni ke sini, tapi wire ni dah putus. So benda ni masuk ke konektor atas ni. Jadi ni putus. Okey, aku buka wiring ni dan apa aku dapati dekat sini, dia ada keladak minyak. Aku tak tahu datang dari mana minyak ni. So aku buka sampai sini dah tak ada minyak. Okey, kat sini dia macam ada berlendir minyak kan. Korang tengok, aku dekatkan sikit. Okey, berlendir minyak. Jadi aku nak buka lagi selotip ni dan aku nak cuci pakai sabun. Sabun dah disediakan. Sabun aku gosok pakai brush sabun bagi wire ni kembali bersih lah. So aku lap-lap apa semua. Yang mana wire yang pernah aku looping kat luar apa semua, aku buat wire masuk dalam balik lah. Dan konektor-konektor yang mana tak kemas ni, aku perkemaskan balik lah. Okey. Lepas tu aku pasang. Sebab hari ni hari raya TZM geng. Ada sambutan jamuan raya. Abang Syamil organize dengan grup GTP Pahang ke apa benda aku tak tahulah. Tapi grup Pahang punya ni organize. Lepas tu buat bertempat di rumah Abang Syamil lah, Jengka 19. Jadi sekarang dah pun pukul 12. 12 ni nak start dah jamuan raya ceritanya. Jadi aku nak buat dulu, nak cepat-cepat pasang. Nak siap-siap jap, start motor. Kita lancar pergi jamuan raya. Okey, mantap. So untuk tajuk ni, inilah aku nak tunjukkan. So dah siap apa semua ni. Aku tunjuklah, aku wrap balik, perkemaskan balik wire. Lepas tu aku shoot dalam video. Lepas tu aku tunjuk kat korang. Okey, mantap.